Untuk yang nak cari medical card yang murah dan berbaloi, boleh stay dekat video saya sebab saya akan share the best medical plan yang ada dekat Malaysia pada tahun ini. Okay, untuk yang dah ada medical card, so korang boleh skip lah video saya. So benefit yang dapat adalah, yang pertama adalah you boleh dapat bilik yang single tau. Bilik single ni maksudnya boleh menjaga you punya privacy dan juga aurat lah. So you boleh masuk kepada bilik yang RM200 semalaman. Yang kedua adalah limit tahunan. Okay, so you boleh guna sampai RM200,000 pada setiap tahun. Dia akan renew tau. Every year dia akan renew RM200,000. Tapi untuk sakit kanser, jantung dengan kidney problem, you boleh ada additional RM200,000. So total akan jadi RM400,000. Yang tu untuk limit tahunan. Limit seumur hidup pun sangat best, iaitu unlimited. So you boleh guna sebanyak mana tanpa ada limit, tanpa ada had. Kos rawatan untuk kanser, kidney problem dan juga jantung sebanyak 1 juta seumur hidup. Sangat banyak. You akan dapat juga imunisasi haji atau umrah ataupun COVID, hepatitis atau influenza sebanyak RM300 setiap tahun. Rawatan pesakit luar untuk kes aksiden kita cover RM2,000 setiap tahun. Uniknya, plan ni dia boleh claim tau untuk rawatan pesakit luar untuk influenza, chikungunya, HFMD dan juga measles. So you boleh pergi dekat klinik luar, dapatkan rawatan, lepas tu boleh pay and claim tanpa perlu warded pun. Untuk penyakit katarak, you boleh claim intraocular lens tau sebanyak RM6,000. Ada juga allowance untuk hospital kerajaan. So maksudnya kalau warded dekat hospital kerajaan, you boleh claim allowance warded sebanyak 100 sehari tau. Seterusnya, you dapat juga coverage hibah ataupun lumpuh cacat upaya kekal sebanyak RM10,000. This plan you boleh pilih sama ada you nak ambil full coverage ataupun smart saver 300. So maksudnya kalau you nak masuk hospital tanpa bayar apa-apa, ambillah full coverage. Tapi kalau bayar sikit, you bayar 300. On top of that, you akan dapat free deposit dan juga free admin fees kalau you apply dengan saya. Boleh komen ataupun boleh DM saya supaya saya dapat kirakan medical card untuk korang.